Assalamualaikum, saya Megat Perundin Takaful Anda. Okay, hari ni saya nak betulkan sikit mindset orang tentang ambil perlindungan takaful ni. Kebanyakan orang ambil perlindungan takaful ni, mereka nak pulangan tunai. Ataupun kata dapat balik duit apa yang mereka keluarkan tu. Okay, first kita kena tahu kita ambil perlindungan takaful untuk apa. Kalau takaful nyawa, kita nak ada backup sekiranya jadi apa-apa kat kita ataupun ditimpa musibah, adalah kewangan yang boleh kita gunakan. Itu yang pertama lah. Yang kedua pula, kalau kita ambil takaful perubatan, kita nak guna perkhidmatan hospital swasta supaya lebih pantas kita dapat rawatan. So dekat situ, kalau kita betulkan mindset kita mengikut apa yang saya cakap tadi, insyaAllah kita takkan rasa terbeban untuk berkomitmen setiap bulan keluarkan duit bayar perlindungan takaful. Sebab kalau kita harapkan pulangan, baik kita ambil di bank ataupun di mana-mana kata tempat-tempat yang lebih tepat untuk dapatkan pulangan tu. Sebab dekat takaful, orang kata betul-betul yang asas dia adalah untuk dapatkan perlindungan takaful nyawa sekiranya ditimpa musibah, dapatlah kita manfaat pampasan sakit kritikal ke, hilang payah kekal ke, sakit terminal ke, pampasan kematian. Kalau takaful perubatan pula, kita dapatlah manfaat untuk rawatan, kos-kos rawatan di hospital ditanggung, proses lebih cepat, dapat elang ward. Itu kita nampak lah. Kalau kita betulkan balik mindset kita, insyaAllah kita akan lebih jelas tujuan kita ambil perlindungan takaful tu. Tapi kalau siapa yang nak dapat pulangan balik, bolehlah cari orang kata benda lain macam emas ke, simpan dekat bank ke, ASB ke, atau tempat-tempat yang boleh kembangkan duit tu. Saya harap manfaat yang saya terangkan tadi tu jelas dan tujuan pun jelas. Semoga berbaloi lah untuk semua. Assalamualaikum.